Okay guys, kalau korang nak tahu, Pulau Tioman ni adalah antara 3 pulau yang tercantik kat Malaysia. Okay guys, so kita orang waste nak pergi jetty Tanjung Gemuk. Tapi kalau korang waste, korang kena tengok betul-betul lah, dia betul-betul pergi Tanjung Gemuk ke ataupun Mersing. Sebab kita waste memang Tanjung Gemuk, tapi dia lalu Mersing dulu and then naik balik atas ke Tanjung Gemuk. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat jetty Mersing. Sebab kan kita orang lambat. Okay, first info lah aku nak beritahu, kalau dekat jetty Mersing, kalau mana-mana pun jetty korang nak pergi Pulau Tioman, dia punya ferry amat-amat terhad. Yes, ada 2 je. So sebab kita sampai lambat, so kita orang beli tiket untuk esoknya. And then tiket kita orang esoknya pukul 8.30 pagi. So kita akan stay kat sini, kat Mersing ni 1 malam. And then pagi esok baru kita gerak sana. And then kalau korang nak beli tiket, ni kawasan dia aku tunjuk. Okay, bila korang sampai ke jetty Mersing ni, nak tunjuk korang ni, jalan ni. Kalau korang nak beli tiket, belakang dia ada KFC tau. So korang cari KFC and then dia ada bangunan sebelah KFC tu untuk korang nak beli tiket. Tempat dia counter tiket kat situ lah. Tu signboard. Cari signboard tu. Harga tiket untuk seorang dewasa RM60. Untuk kanak-kanak RM55. Untuk 2 orang pergi balik RM240 semua total. Okay, ni kalau korang pergi ke depan sikit daripada bangunan tempat korang nak beli tiket jetty tu, depan sikit ada satu bangunan, nama dia D Plaza. Kat kawasan ni pula, diorang ada jual tiket juga, tapi tiket speedboat. Tapi harga dia mahal sikit lah. Untuk 2 orang pergi saja RM1,000 macam tu. Sangat struggle ya nak cari hotel. Hello, saya dah ada booking sing spot dekat booking.com hari ni. Apa tu? Nurul Ain. So guys, kita sewa dekat sing spot. Nama tempat dia, dia macam shared bathroom punya bilik lah. So bilik ada banyak dalam satu rumah and then share bathroom. Harga dia 1 malam RM80 orang. Kita orang tertinggal ferry, terus cari bilik, jumpa sing spot. Stay 1 malam je. Rumah okey, lengkap semua benda ada. Yang penting dapat tempat nak tidur dekat pula tu dengan jetty. Memang ngam lah untuk kita orang. Good morning guys. So sekarang kita orang on the way nak pergi ke jetty, nak parking motor. Parking kereta yang Parking motor pula. Parking kereta. Kat sana korang boleh parking kereta. And then tengok berapa hari lah. Dia ikut hari rate dia. Gerak dulu guys. Okay guys, kalau korang nak parking overnight kat Tioman ni, korang tanyalah security kat sini, pengawal kat sini jaga parking. So dia akan tunjukkan kita parking. And then sekarang kita tengah tunggu Mamat ni. Dia cakap follow dia untuk pergi parking. So korang kena banyak bertanya lah kat sini. Kalau tak korang sesat jalan. 45. Terima kasih. Alright guys, so kita orang kena menapak jauh juga tempat parking. Kat belakang ni jalan sampai depan sana 300 meter. So siapa yang bawa beg berat-berat je. Sebab yang bahagian dekat dengan jetty ada banyak tempat parking, tapi banyak penuh lah. Sebab weekend kot. Tiket ferry untuk pukul 8.30 pagi, tapi diorang suruh datang awal 7.30. So tepat-tepat 7.30 kita orang sampai. Bagi tiket Ya. balik hari Isnin 14 April.
Tapi sampai je ada queue sikit. Tapi tak apa, sebab tak lama pun. Nak check in pun smooth je. Semua berjalan lancar. Sekarang kita nak pergi ferry dekat Jeti. Kita tengah jalan nak masuk ferry. Sediakan tempat nak makan. So kalau naik ferry, dia akan berhenti dekat kampung-kampung lain dulu sebelum kampung Tekek. First dia akan pergi dekat kampung Genting tadi, and then sekarang kampung Paya. So orang-orang yang kampung Paya ni dia akan turun dulu. So itu yang membuatkan perjalanan ni makan masa dalam 2 jam. Akhirnya kita dah sampai Pulau Tioman. Sekarang kita orang dekat jeti Tekek. And then kita ada kontak, seorang kontak kat sini transport. Kita kontak dia awal-awal, and then dia tunggu kita dekat hujung jeti. Jom jalan dulu. Kawan lama. Bang, Khabar? Bang Faizal lah? Ya saya. Alright. Jom. Kita ni pun ada 2 orang lagi join ni. Oh iya ke? Tak apa. So, dan kita orang ada juga orang lain bercuti. So, kita orang pilih untuk duduk belakang ni. Coconut Grove. Kita orang duduk dekat macam kita orang duduk kat Juara. So Juara tu memang korang kena naik 4x4 sebab jalan dia naik bukit dan jauh sikit lah. Dalam 4x4 maybe ambil masa dalam 30 minit ke 45 minit. Sekarang ni memang panas, tapi jadi kita akan lalu hutan, masuk hutan, and then dia sejuk sikit lah. Jom kita gerak. Perjalanan dari Kampung Tekek ke Kampung Juara memang satu pengalaman yang tak boleh dilupakan. Kita orang naik 4x4 melalui laluan berbatu dan berbukit tinggi. Jalan yang curam dan berliku tu memang mencabar, tapi seronok. Dulu ramai juga yang naik motor, terutama Mat Saleh. Tapi sekarang motor dah tak dibenarkan naik sebab banyak kejadian yang berlaku. Jadi 4x4 je lah pilihan terbaik untuk sampai ke Kampung Juara. Jalan dia agak mencabar dan berbukit. Macam naik Genting juga lah. Cuma dia tak sejuk lah. Nyaman-nyaman macam tu lah. Lubang, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Jalan dia kecil dan berliku. Kita boleh kereta ke? Dia tunjuk kau jalan dia. Sepanjang perjalanan, pemandangan kiri kanan memang cantik. Hijau subur, udara segar dan rasa macam tengah adventure dalam hutan tropika. Kalau korang plan nak ke Kampung Juara, pastikan naik 4x4 dari Kampung Tekek. Kosnya dalam RM40 seorang. Jadi kalau nak rasa pengalaman yang berbeza dan penuh cabaran, 4x4 dari Kampung Tekek ke Kampung Juara memang pilihan terbaik. Orang sini ke kak? Staycation. Oh, okey kak. Jangan lupa subscribe kak. Boleh, apa nama? Fahrul Helmi Escape. Okey. Terima kasih kak. Selamat. Alright. Bodoh lah ni. Bukan juga lah orang ni. Kita dah sampai guys kat resort kita. Thank you brother. Okay guys, aku nak recommend korang untuk transport kat Tioman ni, korang boleh cari Faizal. Aku akan letak semua information dia dekat description bawah, and nombor telefon dia apa semua. Korang boleh contact dia terus. Thank you bro Faizal. Jumpa lagi. Gerak lah. Okay, terima kasih. Okay. Right. Selamat. Alright. Kita dah sampai dekat kita punya hotel. Jom kita check in dulu. Come back to you. Thank you. How's the weather today? Very hot. Very hot. Nice. We love hot. 2 to 5:30 kitchen close. Oh, two drinks. Yeah. Okay. So we open back for dinner from 5:30 to 9:30. Inside the room we provide 1 bottle drinking water. You may come to water dispenser here to refill anytime. But coffee, tea, shampoo, body wash, toilet paper, you have to come to the counter. Oh. That is have time. 9:30. Your room is there. So in 10 minutes I will let you know the room is ready. Okay. Kita tengah tunggu bilik ready. Alright. Kita tunggu dekat gambar dia. Saya dapat banyak info lah daripada dia punya
Okay guys, kita orang stay dekat The Coconut Grove, right? And then bilik kita orang, dia aku tunjuk ni. Tu ada beranda sikit. Ini bilik dia kat sini. Okay, kita ada katil, queen, aircon, toilet dia, ada cermin, and then tea, coffee kat sini. And then bedside table ada 2. Ini toilet dia. Okay lah, lawa agak. And then yang specialnya dekat bilik ni, jom aku tunjuk. Kau kena keluar, dia ada tangga. Alright, dia kena naik tangga. Dekat bilik kita ni special dia. Dia ada balcony man, dekat atas kerusi. Untuk kau nak tengok view kat depan ni. Ini aku pun terkejut. Memang best Coconut Grove, memang best. So siapa yang datang Tioman, aku memang recommend korang book Coconut Grove. Terbaik. Pantai dia pula, pantai tercantik antara 3 pantai tercantik kat Malaysia ni. Salah satunya kat depan ni kau ambil Pulau Tioman. Kalau korang cari tempat yang super chill dan jauh dari hiruk pikuk, 1511 Coconut Grove kat Pulau Tioman ni memang pilihan tepat. Terletak kat Kampung Juara, resort ni dikelilingi dengan pantai cantik, laut biru jernih dan pemandangan hijau yang menenangkan. Tempat ni memang ideal untuk korang yang nak refresh dan lari sekejap dari segala tekanan. Sejak beberapa tahun lalu, 1511 Coconut Grove dah jadi tempat pilihan untuk buat aktiviti snorkeling, berkayak atau just nak relax sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Chalet kat sini memang stylish, gabungkan gaya kampung dengan kemudahan moden. Jadi korang tak perlu risau soal keselesaan. Kalau korang nak pengalaman unik, penuh dengan adventure dan ketenangan, 1511 Coconut Grove adalah tempatnya. Thank you 1511 Coconut Grove sebab sponsor video ni. Lepas sampai je, kita orang terus ke restoran mereka untuk makan. Dan serius, makanannya memang sedap. Lepas tu, kita orang chill je atas balcony kat bilik sambil nikmati suasana tenang dan pemandangan yang memukau. Yes, kita sekarang kat balcony atas bilik tu. Chill-chill dah. Ada tu fly room kat sini. Angin kuat, okey lah. Mana kita juga chill dah. Jadi kita pergi mana? Panas dekat sini tu. Okey. Panas kita dan panas sampai Daniel standard lah. Pantai kan. Tapi panas lah. Okey lah, panas lah daripada hujan. Okay guys, sekejap lagi kita nak pergi main aktiviti air. Alright, so aku bawa lepas mandi. So apa yang aku nak cakap kat sini, toilet dia dekat Coconut Grove ni memang baik. Tuh, dia panggil, aku tak tahu dia panggil ni, Batu Mama. Cantik weh. Memang cantik. Shower dia pun tengok tu macam air hujan. Kat sini lah aku nak setting dah semua. So toilet dia memang cantik. Sekarang ni dah bersepah sebab aku dah guna. And then tempat nak bersiap dia pun kat sini cantik. Lepas tu alright. Kalau korang tengah cari tempat honeymoon yang tenang, Beachfront Tower kat 1511 Coconut Grove ni memang pilihan tepat. Bilik ni betul-betul depan pantai dengan balcony tingkat atas yang menghadap laut. Dalam bilik ada katil queen yang selesa, aircon sejuk dan tandas moden yang sangat selesa. Kita nak pergi jalan-jalan jap, tengok dekat pesisiran Juara punya pantai. Let's go. Inilah dia pantai Juara. Inilah dia bini aku. Jom.
korang nak cari pantai yang tenang, tak terlalu ramai orang, Pantai Johor kat Pulau Tioman ni memang tempat yang perfect. Pulau Tioman pernah dinobatkan sebagai pulau paling cantik di dunia oleh Time Magazine pada tahun 1970 dan masih mengekalkan pesonanya hingga kini. Pantai ini terletak di Kampung Juara sebelah timur pulau dan terkenal dengan pasir putih yang halus dan laut biru jernih yang seolah-olah menyambut kedatangan korang. Sesuai sangat untuk jalan santai, berenang atau snorkeling di antara terumbu karang yang penuh dengan kehidupan laut. Pantai Johor ini sangat sesuai kalau korang nak berbulan madu. Dengan suasana yang lebih privasi, korang boleh relax sambil menikmati keindahan alam yang sebenar. Ni recording. Aku faham lah kenapa kat Tioman ni tak ramai orang lokal pergi. Susah nak akses. Timing ferry dia tu ada 2 je satu hari. And then harga transportation antara kampung ke kampung dalam pulau tu sendiri pun agak susah dan juga mahal. Tapi sebab itulah kita nak datang sini. Kita nak tunjukkan kat korang berbaloi ke tak berbaloi kalau korang nak datang sini. Kalau korang nak datang sini, tengok video ni sampai habis. Kita nak cek kedai, nak lepak minum jap. And then tengok kalau ada finger food kan. Okay guys, kita jumpa kedai. Thank you. Okay. Lepas penat berjalan kat tepi pantai, kita cari tempat makan nak lepak minum-minum kejap. Kawasan pantai dekat belah Juara untuk Pulau Tioman ni, dia memang sangat-sangat tenang. Kat sini tempat favourite kita orang, dekat bilik hotel kita orang ni. Tingkat atas sekali, ni pemandangan yang korang akan nampak. Baik tu. Aku dah tidur dah kat atas ni. Sebab selesa tu tidur member. Okay guys, so sekarang kita orang nak pergi ke area jetty kat Juara tu. Sebab kita orang dapat invitation untuk main banana boat. Jom kita layan. Tinggalkan motor ni. Saya ada kunci dekat ignition. Jom gerak. Dari Santai Resort bagi pinjam motor yang diletak kat hotel kita orang untuk kita orang gerak ke Santai Resort. Nak tahu siapa pun, jom ikut kita orang. Farul bang. Bun. Okay. This Bun. Ni lah Bun, owner Santai Resort dan Tioman Scuba Dive Resort. Right guys, sekarang aku dekat Santai Resort. Aku dengan Bun. Dia nak bawa kita orang pergi main banana boat. Lagi yang kat Santai Resort ni yang provide lah. Provide lah. So, pulau macam biasa lah. Pulau mesti ada snorkeling tu memang dia wajib lah. Wajib lah. Masuk pulau, snorkeling. Lepas tu diving. Cuma diving ni kalau kita dah ada lesen lagi syok lah. Kalau orang yang tak ada lesen dia nak try diving, dia ada try diving. Discovery Scuba. Sebab tu maybe esok kita buat guys. Korang stay tune, jangan skip video. Tengok sampai habis. Kau nak ambil lesen kat sini boleh juga kan? Boleh. Kalau dekat Tioman ni, Juara ni antara tempat yang sesuai untuk buat lesen. Sebab apa? Dia sandy bottom. Hujung ke hujung memang di pantai. Untuk orang yang baru nak cuba di bidang diving ni, kita nak kena layan dia macam princess lah. Maksudnya perjalanan dia tu mudah. Jadi sandy bottom paling syok. Okay guys, kalau korang nak datang buat lesen diving, korang jumpa Bun dekat Santai Resort. Nanti aku akan letakkan info dekat description. Alright? Scuba ni memang orang yang tak tahu pasal diving, dia baru nak start. Baru nak start. Kira level pertama lah dalam jalan tu. Okay guys, jom kita layan banana boat. Jumpa kat atas boat. Lama gila tak main banana boat. So bila ada peluang ni, memang rasa excited gila. Memang aku tak sabar nak naik. Jom. Ni abang dia lelaki lah. Dia iya ke? Rambut aku panjang kan. Okay guys, kita nak start. Siapa nama bro? Ami. Siapa nama bang? Mat. Alright, kita dengan Ami dengan Mat. Jom kita layan banana boat.
Dalam bot ni confirm jatuh. Ni confirm jatuh ni. Okay bro. Kita nak start dah. Tolong laju lah weh. Oh, dah nak start laju lah guys. Wow. Woo! Mantap. Laju weh. Dia masak Abu. Okey bang. Ambil balance lah, tak boleh dah. Okay guys, kita lagi satu round. Tinggal 2 orang je. 2 orang je? 2 orang je. 2 orang je. Takut. Semua lagi. Telur hilang. Hilang. Mari lagi satu round. Woohoo. Duduk cepat sekali lagi kuat. Oh tidak. Relax. Wih, susah guys nak balance benda ni. Join party dia tak mana ni? Join party kat mana? Dekat sini santai. Semua Oh, nak cepat je malam ni. Okey. Boleh dah nak balance benda ni. Oi. Sampai juga terus. Tak jatuh, geng. Mantap. Dah sampai depan hotel kita orang dah. Okay, geng. Aku memang recommend korang untuk ambil banana boat dekat Santai Resort. Memang baik, weh. Ramai Santai Bistro. Oh, ingat ke? Sabar, kita mandi kat sana. Santai Resort. Alright. Kita nak mandi je kat sini. Apa aktiviti yang korang buat bila korang pergi pulau? Mandi dan layan ombak dekat tepi pantai lah. Okay guys, jom kita mandi-mandi lah. Pening kepala kita ni mana dah boat. Sekarang kita layan berendam dekat tepi pantai. Jom. Esok kita ada aktiviti yang best. So korang make sure stay tune, jangan skip. Hello. Okay guys, nak tengok tak kita duduk kat mana? Situ. Tak tahu lah kalau korang nampak dalam video ni. Dia macam apa, lighthouse. Macam lighthouse. Balcony kat atas. Tingkat ketiga balcony. Mantap lah sini. Lepas tu macam kalau kau duduk atas tu boleh nampak lah macam adakah ombak akan datang ke. Kita dapat tahu dulu. So kita alert orang bawah lah. Ya, kita macam mayday. So Tioman ni kalau ikut list dunia punya paling cantik, dia nombor 18. 21 tak? 21. Pulau kat Malaysia ni paling cantik di dunia. Berapa korang pergi jauh-jauh, pergi sini sudah. Ya tu. Sebab itulah ni nama dia Pantai Surfing. Korang yang minat surfing semua, korang patut datang lah. Pulau Tioman ni memang sini terkenal kalau nak belajar surfing ataupun dah pro. Lain kat sini ya. Tak jauh-jauh. Aku tak pandai surfing lah. Berenang pun ala-ala je. So aku layan berendam je lah kat sini.
Wah, tombak ni guys. Wah, ada lagi guys. Tu. Tinggi kan ombak dia ni. Ha. Ni lagi. Lagi. Dia bagi banyak weh. Ya, dah penat dah ni. Wave untuk surfing guys. Ada lagi guys. Guys, kita dah puas mandi. So nak mandi lagi. So kita nak lepak je tepi pantai tu bareng-bareng chill-chill. Tunggu malam ni kita buat apa. Okay guys, sekarang kita nak pergi cari makan. Jalan kat kawasan Juara ni, tengok apa kedai makan yang ada. Jom. So kalau korang stay kat Juara ni, macam kita orang stay kat Coconut Grove ni, restoran paling dekat ataupun warung paling dekat adalah ni, Island Station. So sini korang boleh makan lah, goreng-goreng, lauk, tom yum apa semua ada lah kat sini. Ikan kan, ikan bakar, ikan steam. Bila mana korang datang sini, korang try lah makan kat sini. Tentunya kita orang ingat malam ni nak gerak ke event party yang Santai Resort buat tu. Tapi kalau kita nak jalan jauh juga lah daripada hotel kita orang, boleh je lalu pantai dekat sikit, tapi still lah lalu pantai jauh juga lah. So maybe kita orang takkan pergi lah event tu. So kita jumpa esok guys. Island Food Station guys. Kalau korang datang Juara, datang sini. Yes, korang makan kat sini. Korang akan nampak macam kedai ni. Mantap. Mantap. Terima kasih Om. Good morning guys. So hari ni kita ada aktiviti yang function sekejap lagi. Tapi sebelum tu, alamak. Tapi sebelum tu kita ada breakfast dulu. Kita isi perut and then baru kita bertenaga untuk kita nak layan hari ni punya aktiviti. Jom kita makan dulu. Hey. Morning Zee. Breakfast tu kopi tea buat sendiri. Alright. Kita ada menu boleh order tu. Okay. Hari ni pergi diving. Selepas bangun pagi, kita orang terus layan English breakfast kat 1511 Coconut Grove Restaurant. Memang puas hati dengan sausages, beans, toast dan fried eggs. Semua yang sedap dan lengkap untuk mulakan hari. Sambil makan, dapat pula pemandangan laut yang tenang dan angin sepoi-sepoi. Memang perfect untuk breakfast. Okay guys, kita on the way nak pergi ke jetty. Jom dulu kita tengok aktiviti apa kita buat. So sekarang kita nak pergi diving dekat area Santai Resort. Kawasan ni dia dekat dengan jetty Juara. Alright, jom. Siapa sponsor tadi? Dash. Kalau orang yang tak pergi diving, apa yang korang akan provide? Kita providekan orang supaya ada minat. Ya, antara one of the experience lah. Betul. Kan kita pilih gear Pilih je. Alright, kita pilih gear guys. So yang nampak yang jaket-jaket ni semua bisnes. Bukan baju Yang baju tu kat belakang. Itu baju. Hari ni kita orang excited gila sebab nak pergi diving dengan Tioman Scuba Dive Resort. Sekarang kita orang tengah pilih gear diving yang sesuai, mask, flippers dan semua kelengkapan yang penting. Tak sabar sangat nak terus ke dive spot yang menakjubkan kat Tioman ni. Dengan pemandangan bawah laut yang luar biasa, kita orang memang teruja nak jumpa terumbu karang dan hidupan marin yang cantik.
gaya diver. Jadi diver. Cover perut. Hilang. Hilang. Boleh? Comfort So our plan pagi ni kita pergi Kura Island. Tulai. So first stop kita snorkeling, second stop pun kita snorkeling, third stop kita buat course sikit. Lepas situ ada mangrove cantik, dia ada sandy bottom, so kita boleh buat kita punya course kat situ. Kita settle 1, 2, 3. So first kita ada mass recovery, regulator recovery, and kita ada kicking. So kita ada 3 barang. So lepas kita buat 3 tu, baru kita pergi dive set. Okay. Dive set kat kawasan tu juga? Dekat Pulau Tulai. Oh, Pulau Tulai. So lepas diving tu kita boleh snorkeling satu lagi ataupun ikut abang lagi. Okay. Terbaik. Yes, kita first time diving. So kat Tioman ni, inilah antara aktiviti yang korang boleh buat. Diving, snorkeling, island hopping. So siapa yang pergi pantai kan nak lepak, nak cicil, and then ada masa lebih tu, rugi lah kalau korang tak buat benda ni. And then diorang punya diving center pun ramah. Dia akan ajar kau macam-macam, korang tanya je. Jom kita gerak. Welcome to my little office. Alright. Saya punya office dekat laut. Tengok, kena sign pun dekat laut lah. Betul. Teluk Genting guys. First stop Teluk Genting, Genting Bay. Full name Tulai Island. Kita sini lebih kurang ada dalam 30 ke 40 minit. Area snorkeling abang boleh, cuma jangan pergi dekat batu je. Sebab dekat batu tu ada oyster tiram tu. Tiram tajam. Okey, alright. Ni area snorkeling kita. Snorkeling kat Teluk Genting Pulau Tulai. Gila best. Air dia jernih sampai boleh nampak terumbu karang dan ikan-ikan yang warna-warni berenang bebas. Serius, rasa macam terbang dalam air. Hidupan marine kat sini memang luar biasa. Aku terjumpa ikan flower horn masa snorkeling kat Teluk Genting Pulau Tulai. Serius, benda ni buat hati terus berdebar. Ikan tu besar gila dengan warna yang terang. Pulau Tulai ni tenang je, tak ramai orang. Jadi korang boleh explore dan relax sambil nikmati pemandangan bawah laut yang epic. Atas laut kan dia jalan. Kita bayang aku lagi apa. Dah shoot tak? Dah shoot. Yang kena shoot. Okay, welcome to Mangrove, aka Maldives. So dia biru lah sini. Nampak air dia biru. Jangan lepaskan peluang untuk singgah di Tulai Blue Lagoon. Laut dia warna biru jernih macam lagoon dalam paradise. Lepak-lepak, kasih comfort lagi dengan air. So, enjoy lah. Pemandangan dia memang luar biasa. Air yang tenang dikelilingi hutan hijau yang menenangkan dan mangrove tree. Dengan suasana yang damai dan air yang segar, ni memang tempat wajib kalau korang nak escape dari kesibukan. Kita dekat kawasan mangrove dan air dia kat sini memang jernih, dan bawah ni pasir dan korang tak batu. Boleh lepak-lepak. Boleh lepak-lepak. Ingat lah, ramai-ramai boleh. Yes, boleh santai-santai, nak healing-healing. Boleh lepas break up tu, boleh datang sini lah. Tengok guys, air dia jernih weh. Kat Tioman dia ada. Okay lah, macam mana kita nak pakai barang ni ya. Okay, so welcome to scuba diving ni pun. Tak mau banyak cakap, just enjoy lah. Alright.
Tulai Blue Lagoon ni memang tempat yang perfect kalau nak relax, berendam atau snorkeling sambil tengok keindahan alam bawah laut yang menakjubkan. Tulai Long Beach ni memang syurga tersembunyi. Pasir dia putih bersih, air laut biru jernih dan suasana kat sini memang tenang. Tak heran kalau ramai yang kata ni antara pantai terindah di Tioman. Keistimewaan Tulai Long Beach ni adalah kedamaian dan privasi. Tak ramai orang, so korang boleh nikmati pantai ni sepuas hati tanpa gangguan. Memang satu pengalaman yang memukau dan buat korang rasa betul-betul dekat dengan alam. Okay guys, aku tak bar aku kat sini tapi kau tahu ni. Apa ni? Ada Godzilla tu. Macam mana aku nak ambil barang tu? Okay guys, kita dah habis chill-chill dekat Long Beach Tulai. Okay guys, korang dah ready nak dive belum? So sekali lagi, welcome to scuba diving. So now, boleh pakai wetsuit. Kita pakai gear dalam air. Basah kan? Oh. Tioman Scuba Dive Resort jemput kita orang untuk cuba Discovery Scuba Diving DSD dan kita orang memang tak sabar. Sebelum turun ke laut, diorang bagi briefing tentang keselamatan dan teknik-teknik scuba diving. Semuanya buat kita orang rasa lebih yakin. First time cuba scuba diving dan experience kat sini memang luar biasa. Air yang jernih, terumbu karang yang cantik dan hidupan laut yang kaya. Kita orang rasa macam terbang bawah laut. Dengan Tioman Scuba Dive Resort, pengalaman DSD ni memang penuh adrenalin dan memornya. Betul-betul buat kita orang jatuh cinta dengan dunia bawah laut. Alright guys, kita dah settle kita punya introduction diving. Macam korang tengok tadi tu lah, macam korang. Sebab kita ada trainer kita kat sini memang mantap. Kita nak makan, jom. Kita sampai dekat jetty Salang untuk korang makan lunch sekejap. Lepas lunch, kita akan diving ni. So beautiful lah. So kita makan sekejap. Kita orang berhenti makan dekat Kampung Salang, dekat Salang Indah Restaurant sebelum kita orang sambung dive balik. Pak Villa dekat sini guys. Ni dia orang buat benda liar. Buat cuci duit je. Kita nak pergi makan, kita sambung naik boat, jalan dive dan snorkeling pergi tempat lain. Jom. Okay guys, Monkey Bay. Sampai ke next is tekan dive ke sini. Ni dia Pulau Renggis, next spot kita orang untuk diving. Siap-siap guys, air kat sini jernih, terumbu karang penuh dengan kehidupan marine yang menakjubkan. Korang tak sabar nak explore bawah laut dan tengok apa yang ada kat sini. Naik belah bawah. Okay, so turun pelan-pelan. Diving kat Pulau Renggis memang epic. Terumbu karang kat sini penuh dengan warna-warni dan ikan-ikan yang berenang bebas memang buat kita rasa macam dalam dunia lain. Dari bawah laut, korang boleh nampak betapa kaya dan hidupnya ekosistem kat sini. Pulau Renggis ni memang tersembunyi dan menenangkan, jauh dari kesibukan. Tempat yang perfect untuk diving yang memukau.
settle diving kita tadi. Kita lepak kat fire je, leleh je. Kita fikir kita tidur. Okay. Sampai kat pantai Paya. Cing-cing tu nak cari tempat duduk je. Jom. Healing. Sini mostly local beach boy. Beach boy. Semua beach boy. Kulit dia mesti kena macam ni. Oh betul-betul. Kita hitam manis apa dia. Kita rentong tapi Kampung Paya ni guys, dia pendek je, hujung ke hujung. Saya kan jalan kat sini tengok apa dia. Sebab kan dia kecil, so dia padat lah. Semua benda dekat-dekat. Kat sini kalau korang nak main ATV, korang boleh. Sebab kat Kampung Paya ni memang ada tempat boleh main ATV kat sini. Okay guys, kita dah habis chill kat Kampung Paya. Dan kita nak pula naik balik. Penat ni. Mana kita lepas ni? Pusing pulau. dan balik lah. Bye. Balik boleh rest, mandi. Yes. Nanti kita besok pagi tunggu sampai. Seharian snorkeling dan diving memang menyeronokkan. Tapi serius, sekarang badan dah rasa penat. Dari pagi sampai petang, kita terokai keindahan laut, tengok terumbu karang yang cantik dan ikan-ikan yang luar biasa. Memang satu pengalaman yang takkan dilupakan. Sekarang, kita tengah dalam perjalanan balik. Badan letih, tapi hati puas gila. Okay guys, kita dah sampai dekat Pantai Juara, tempat hotel kita. Kita akan turun sini, kalau nak rest kejap, mandi-mandi. Tengok apa ada lagi kejap lagi. Dan kita tengok gimana je. Thank you for joining us, diving. Thank you guys. Hola. Alright, terima kasih semua. Sama-sama. Alright, jumpa lagi. Thank you Captain. Guys, kalau korang nak diving, korang tengok muka-muka ni, ingat korang ambil servis dengan diorang. Memang terbaik, mantap. Thank you guys. Alright, jumpa lagi. Bye. Alright guys, kita nak lepak kat balcony, tempat favourite spot kita orang kat sini. Lepak je, tengok pantai. Okay guys, kita lagi makan sekarang ni. Okay guys, sekarang kita dekat Juara Ocean Cafe. Function lah makan kat sini, makan malam kat sini. Kalau kau nak makan ikan apa semua, aku tak try lagi lah. So aku try dulu, nanti aku bagi tahu. Mantap tak mantap. Juara Ocean Cafe, makanan dia. Sekarang kita nak balik je. So guys, hotel ni, Coconut Grove, dah jadi rumah untuk kita orang dalam 3 hari ni. Yang aku boleh cakap is, dia punya location, dia punya experience atau environment memang terbaik. Aku memang recommend korang untuk datang sini, try duduk dekat 1511 Coconut Grove. Rasa sendiri ketenangannya duduk kat tepi pantai macam ni. Sebab kat belah Juara ni memang secluded, memang nak privacy, memang terbaik. Kalau nak honeymoon, memang best. Bilik kita memang terbaik. Bye Zee, thank you. Bye. Kita dah check out dan kita pun nak gerak ke JT sekarang. Tu Faizal dah kita punya transport. Mari. Okay guys, sebelum kita check in ke ferry kita makan dulu dengan brother Faizal. Cari apa breakfast yang ada kat sini. Sebab makan ni betul-betul depan JT Tekik ni. Lain kita dulu makan dulu. Ini mak saya punya nasi dagang. Oh, okay. Nasi dagang. Faizal punya mak punya nasi dagang. Try ni. Sebab sini cepat habis. Roti dia memang cepat habis. Oh, okay. Ni dia. Kat sini kalau korang nak ambil kuah roti canai, kau kena ambil sendiri. Kau ambil. Itu roti kahwin tu lah. Roti kosong roti telur Oh, terima kasih. Mau tak makan? Dah order lah. Oh, dah. Berapa kak? Dah bayar. Ha? Dah bayar? Lah, saya pun bayar. Jangan macam tu bang. Dah bayar. So guys, abang Faizal kita tadi dia bayar ke kita punya breakfast. Terbaik Faizal, thank you. Antara breakfast yang paling sedap masa kita orang kat Tioman ni.
Dah tiba masanya untuk kita orang balik dari Pulau Tioman. Banyak kenangan yang kita orang buat kat sini. Memang sayang nak tinggalkan, tapi tak sabar nak cerita pengalaman ni kat semua orang. Sampai jumpa lagi Tioman. Okay bang. Okey. Terima kasih bang. Apa selamat jalan memandu hati-hati ya. Lain kali jumpa lagi. Lain kali jumpa lagi bang. Terima kasih belanja bang. Right. Okay bang, selamat. Okey. Terima kasih, jumpa lagi ya. Jumpa lagi bang. Selamat jalan. Alright. Okay guys, kita nak gerak ferry. Okay, mungkin pada orang setengah orang nak pergi ke Tioman ni susah. Tapi bila dah sampai, best. Alright. Ikut kita orang next escape. Jangan lupa subscribe, share, komen and like video. Bye. Terima kasih kepada sponsor kami 1511 Coconut Grove, Santai Resort, Tioman Scuba Dive Resort dan Dihansa. Kalau korang nak Calgary ni terbaik macam ni, jangan lupa untuk download Dihansa dan guna promo code ni Dihanscape. Bergaya dengan Dihansa untuk hasil video yang lebih epic dan menakjubkan.